macam ni. Ada. Tu nampak lah. Tengah record lah. Sulihin. Ni Arif ada. Dengan gambar. Itu benda. Pusing. Depan. Habis lah. Kena juga. Kakak dekat sana. Kita rasanya. Tengok. Demo tak sedia lagi. Ada banyak. Tak balance tak sebenarnya? Macam tak balance je. Akak kat sana. Dia tengah Alright. nampak mata gunung suku ah. Dah 3 suku. Tak apa, kita bawa Jepang korang. Kita ada bawa Jepang korang. Kameraman nombor 2. Tengok. Yes. Tengah berkumpul sekarang. Kena dah sampai jadi demo tu. Arah, gini. Bagi Syafiq. Syafiq tu abang dia. Ai, kena abang. Baik. Bahaya. Okey, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey dah. Comel tak? Yang penting comel. Perempuan ni memang comel lah. Oh, seorang lelaki ni. Tangan buat tangan. Jadilah. Cuma nak naik nanti dekat main WhatsApp saya dan si asma ke, dia jantung ke, nak kata kaki ke. Dia bagi tahu. Ada ya? Okey ya? Sebab nak naik tu tinggi, takut dia penat. Dia takut semput apa, waktu nak turun pun masalah juga lah kalau dia ada masalah asma ke apa kan. Kita tanya dia sekarang, dia tak ada apa, okey. Dia masuk ke dalam nanti, dekat bawah ni ada tempat mandi. Okey. Kalau naik ke atas tu boleh. Cuma hati-hati batu dia licin. Tu make sure bila nak jalan tu hati-hati waktu nak naik. Boleh So, jangan buang sampah mata-mata, jangan ambil apa-apa, tolong jaga adab semua. Kalau nak pergi tandas, kat sini boleh, kat dalam boleh. Tapi kat sini mesti sikit lah semua. Dalam tu hati boleh. Boleh Punya seorang lagi tu? Okey tu. Okey. Senyum. Sentiasa record. Dah. Dari lori tadi. Memang nampak lah. Memang nampak. Nampak lah kejadian yang mengaitkan surah Nela semua jatuh. Oh, tak ada. Yang tu tak nampak lah. Tak ada. Seronok ni kat bawah. Buat gambar memang lawa lah. Jadi kau kena bawa cameraman kau mah. Nampak kan? Okay, clear. Paling cantik tau. Ini video. Video paling lawa tau. Tengok dalam YouTube nanti. Tengok dalam YouTube ni. Banyakkan muka kami tau. Bagi di. Boleh request. Banyakkan muka kami tau. Alright. Make sure. Sampai lah. Naik teh? Mau mana? Mau ada. Mana ada? Tak WhatsApp pula. Tak WhatsApp. Ada lagi? Kita kena kod. Boleh lah buat. Boleh tu. Pegang tak? Kena ambil bil. Benci. Bukan bawa saja lah. Bukan bawa saja. Itu ada function dia. Cantik lah.
drone lah. Ha? Drone boleh tak? Boleh kot. Boleh kat sana. Oh, boleh. Nanti kan. Boleh, lawa. Kan. Ambil salah satu sini. Tangkap. Tengah record video Video boleh. Pakai okey, saya beli awal ni untuk barang-barang kita ni. Tak ada orang tak apa kat sini. Tak takut ada yang ada grup datang lah. So bila ada grup datang, kita kumpul kat sini. Kita satu barang kita kat situ. Boleh, nak ada lombok. Kita di sebelah situ. Barang kita semua sini. Laluan kita akan naik dekat situ. Kita akan naik situ sampai atas. Lepas tu waterfall tu sebelah sini. Nanti akan turun. Kan? Nak tengok waterfall? Mana nak tengok? Bagi nampak sikit. Yang tu. Lawa kan? Oh, ni yang kita kena main ni. Ya benar. Pelan-pelan, licin. Dah, jalan dulu. Jalan jam. Wah, oh sini dua lagi banyak. Oh my god. Can Lawa, lagi boleh mandi. Wow. Aduh, hai gaya tu. Wow. Ada 2 orang je hero tadi. Ya benar. Masyarakat lawa. Bantang kamera. Sekejap, demo tengah turun. Selisih. Gambar nak turun ke? Gambar saya ke? Tengah record. Saya takut lah. Tak kena menari lah. Sekarang ada video drone korang buat lagi orang. Ada drone. Drone tak keluar lagi. Drone tak keluar lagi. No. On drone yang tengah record. Dia tak nak turun. Saya cek ke tepi. Okey ni. Okey, baik. Mantap. Baru kameraman lagi.
Itu ada. Biasalah kena function. Nampak. Pakai sini saya jadi nombor 2 tau. Saya punya datuk. Ini nombor datuk. Dia akan kontrol dia semua. Dia akan hantar apa semua. Buat pakai sini dekat sini. So saya akan kodak daripada you all punya pergerakan. Sebab dekat atas kita pakai tani. Dekat sini simple je. Memang boleh breakdance je. Saya dah start tadi. Breakdance tu you all jalan nak pergi ke sana je pun you all dah boleh jatuh nanti. Maknanya dia ke sini kan. Sebab dekat sana apa pun hal you all dengan Imam Fahmi akan jadi kelas. You all turun nanti Fahmi akan buka sini. So lain-lain section Imam akan tunjuk bagaimana cara betul-betul safety dan menggunakan hardness. Baik. Kita dah jadi. Kita tahu kita dah main waterfall sini kan. So ini menyebabkan ketinggian. Ketinggian di black, bila dia elevated ada air. Boleh bergami. Okay. Ada licin. Nanti ketinggian lebih besar dalam botol. Kita tengah kaki saja. Okay. Dua tingkat bangunan. Dua tingkat bangunan jadi. Jadi sebabkan dia ada tidur. Lepas tu dekat bawah dia batu. Dia akan layak sikit lah. Okay. Faham eh? Okay, semua yang penting yang kita pernah pakai pertama sekali adalah keselamatan lah, sebuah harness. Okay, yang ni separuh body punya harness, half dia. Okay, ada yang full body, tapi tak biasa dengan air. Kita pakai yang separuh punya harness. Itu helmet. Okay, dua ni. Okay, dia punya kita panggil dia device ataupun 3 oktet. Alat ni fungsi dia adalah untuk perlahankan kita punya turun tu. Dia punya brake, ibarat brake gitulah. Tapi yang kontrol adalah sendiri yang kena kontrol. Faham eh? Kekuatan kat sini dia kira 25 km. Dia maksud kekuatannya, ketahanannya bisa 2,500 km. Okay. Ini kita panggil karabina ataupun track. Okay, function adalah untuk sambung ke mana-mana tempat. Okay. Dekat sini. So kekuatan dia pun lebih kurang sama 25 km, 2,500 km. Betul lah 5 tan dekat sini. Kali yang kita pakai kekuatannya 2 tan. So 2,000 km. So untuk ni rasa tak ada yang berat lebih daripada 7,000 km tu. Dah makan tadi kan? Obat. Okay, benda ni wajib pakai kan. Harness, helmet. Okay, yang ni tak perlu. Sebab nanti kat atas dia ada. Harness dengan helmet wajib pakai waktu ni ada atas. Wajib pakai. Okay, faham kan? Okay. Cara nak benda nanti kita akan sambungkan benda ni kat badan korang. Sekali dia akan masuk. Dia akan jadi macam ni lah. Cuma dekat atas lagi dia akan ada extension lah. Kita akan pasang tali. So jarak dia benda ni dengan badan dia akan jauh sikit. So kalau dekat ni susah nak kontrol. So kalau dia jauh sikit kita boleh pegang dua tangan macam ni. Okay, ataupun macam ni. Kalau ada gap macam ni lagi selamat. Pegang macam ni je. So ya, macam ni je. Macam ni. Tak kira kiri ke kanan bagi tahu atas. Kita buat adjust dia punya ni. Okay. So dia akan jadi macam ni. Maksudnya bila pegang tu nak lepas dah kita yang lepas. Kita yang lepas kan. Lepas dia cara dia. Sikit-sikit je. Okay. Jangan lagi dua. Pegang je dua tangan. Jatuhkan badan. Okay. Dengar, bagi bebanan badan dekat sini ya. Okay, lepas. Betul. Tarik. Itu masih ni. Tarik. Jangan angkat. Tarik je. Tali ni mesti kena tegang. Dia automatik akan tegang sebab apa? Badan kita berat kan. Ha. Okay, maaf. Faham eh? Nampak? Kalau laju ni Sikit rapat. Okay, dia akan jadi macam ni. Kita kalau nak break, letak je kat belakang tangan. Kita nak lepas, tolak je. tu nak juga. Lepas tu. Jadi sambil benda ni jatuh, sambil langkah. Okay? Kalau saya stop kadang-kadang. Okay, posisi badan dengar. Ini yang selalu banyak kacau. Badan biar je, badan kita bengkok sikit. Bentuk L. Kau tangan kita kena kuat Ya, lah. tangan Pegang kuat. tali Ya, betul. kan. Kaki mesti macam ni, pacak. Okay? Bentuk L. Ini kena lurus, jangan macam ni. Dia kena tekan. Tekan dia dekat dinding. Badan dia belakang sikit tak apa. Jangan turun macam ni. Turun macam ni, cium terus kan.
Dia akan gelintor. Boom. Boleh. Okey. Ya, betul. Okey, pastikan kaki kena lurus. Baca. Pegang tangan. Letak kat belakang. Pegang satu. Nak turun. Lepas sikit. Lepas. Lepas ke bawah. Itu jalan. Jangan laju. Paling kita jarak berjarak kan. Betul. Betul. Jangan dekat sangat dengan Jangan dekat sangat dengan Kau ambil jarak sikit. Bukan betul sedekal lah. Dia takkan takut. Kalau kita lepas okey, dengar tak perlu risau. Dengar, okey. Kita ada safety line. Okey, andai kata sampai dekat tengah. Okey, tak bergerak. Pokoknya situ lah sampai. Jadi batu lah kat situ. Tinggal nak berlumut je. Okey. Takut aku ke tengah tu. Okey, dengar baik-baik. Okey, dia akan ada satu safety line. Dari satu safety line saya akan kontrol dari atas. Jangan takut, lepas je benda ni, pegang je safety line ni. Saya akan kontrol turun ke bawah. Okey. Saya akan risau. Dia akan ke bawah kan. Dia akan jatuh naik ke atas. Janganlah kalau naik jatuh ke atas kita balik ramai-ramai. Belik lah tu. Okey. Saya tambah sikit tip pengalaman saya. Kami main naik atas kan. Sekarang ni kebanyakan klien dia mendahului kaki daripada tangan. Jadi bila kaki yang turun dulu macam tadi kan. Bila Imam dah dekat sini, Imam kata straight kan. Straight kan. Contoh ni kaki lah, ni kaki kan. Sekarang ni tangan ni belum buat kerja untuk buka. Nak turun. Kaki yang turun. Jadi you all ada ni. Sekarang ni kaki ni untuk stand. Buka sini, dia boleh gerak. Baru kaki ni gerak. Sekarang ni kebanyakan dia macam ni. Lepas tu dia fikir kita nak gerakkan kaki baru kita buka. Salah. Kita buka automatik. Dum. Dia bila takut, maksud abang ni bila takut kaki gerak tapi yang ni dia tak gerak, dia pegang sebab dia takut. So automatik badan lama-lama kan jadi macam lepas. Adik confirm 100. Jalan time. Dia akan naik dulu. Okey, faham Jatuh pelan-pelan. Baru naik lah kau. Ya, pelan-pelan. Ambil step kecil, jangan ambil step ambil step kecil. Itu posisi badan jadi dulu, jangan. Kalau macam kita nak dengar dengar. Okey, bila kita dah rasa macam nak ke depan, badan belakang. Okey. Okey. Tambah dah share. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey, 1 2 3. Okey dah. Okey, pakai harness ni. Lepas dah habis main, terus naik dulu. Ulang 2 kali. Habis naik 3 kali. Okey. Okey, dah lagi aku lupa nak beritahu. Okey, nak naik ni tolong hati-hati. Ada tadi pegang. Okey. Drone. Boleh.
kaki straight. Bawah tu. Okey. Right. Okey. Go, tengok video. Go. Run. Ni. Turun dia ke kanan sikit ni. Kak ke kanan sikit, air kuat tu. Nah. Drone. Stay. Tengok sini. Tangan kanan letak belakang. Tangan belakang. Yes.
Okey kak, sepatah dua kata. Tak berani nak pakai kata-kata sebab belum cuba. Nanti lepas cuba pun saya pakai kata-kata. Lebaran semakin terasa. Untuk dah gigit. Ni adalah orang terakhir. Drone dah habis bateri lah. Tidak.
Sorry lah, nak bayar lah. Okay guys, ni ending dia guys. Mandi-mandi. Bye-bye. So, air panas kat belah sana. Ha? Ya kak, banyak cakap kan kak. Sepatah dua kata. Pasal dua kali tak tahu nak kata apa. Best tak? Best? Nak try lagi? Nak try lagi. Jangan saya tak luar tapi kita masuk balik. Okay kak, Okay, sangat-sangat. mantap. Mantap. Okay. Ni lah, nak baring lah, nak tidur kat situ. Memang lambat turun lah. Seterusnya kita akan buat water rafting pula. Wow, water rafting. Tengoklah, ada rezeki kita buat. Standby drone. Water rafting mana boleh drone. Kita GoPro je. Ada kena GoPro kamu ke standby. Boleh? Pegang sini. Dah rakam belum ni? Dah rakam dah. Dekat Sabah itu kan. Aku dah jelek-jelek dia duduk kaki. Saya ikan dekat Sabah tu. Genggang-genggang, tergenggang emas ya. Kalau kita balu dia orang bawa pergi kat tempat ikan tu. Nama tu kamu tu. Ikan gigit kaki aku.